Hello masyarakat, selamat pagi. Saya Ahmad Lasik. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Ahmad Lasik. So, hari ini adalah 8 Januari bersamaan dengan hari Selasa hari ini 2026. Ini merupakan hari terakhir saya bekerja berkhidmat di Ref Media Group. So, selama ni saya bekerja dengan Oh Bulan sebagai penulis konten. Lepas tu saya bekerja sebagai video producer dekat Oh Bulan juga. Kemudian barulah saya berpindah ke Seismic Makan sebagai social media dan juga video producer kat sana. So, ini adalah sebagai tanda diary saya, kenangan saya untuk rujukan masa hadapan. Selamat menonton hari terakhir saya. Jom kita bercerita sikit lah bagaimana saya boleh terlibat dalam dunia digital media. So, back to 2018. Waktu tu saya tengah melanjutkan pengajian saya dalam bidang master filem di FITA, UiTM Puncak Perdana. Waktu tu baru SEM 2 sebab saya daftar master saya 2017, hujung 2017. Yes, waktu tu SEM 2 and then saya kena kredit menghargai kawan saya yang saya kena mengenal budi dia, iaitu Megat Zaim. Dia lah one of my friend, classmate daripada diploma yang recommend saya untuk masuk dekat Oh Bulan waktu tu. Waktu tu Oh Bulan tengah mencari seorang writer, content writer. And then Megat ni lah yang bantu dan recommend saya kepada bos saya ketika itu adalah Wan. Dia kata, oh dia ada kawan dia yang rajin buat kerja apa semua, pandai menulis apa semua. Padahal waktu tu aku tak ada experience menulis pun. Okay. Menulis thesis tu iyalah adalah experience. Menulis untuk hiburan macam tu tak ada experience. Rezeki dapat datang interview and dapat. Pada situ 3 tahun bersama dengan team writer, content writer. Lepas tu saya macam dah start boring, dah start bosan. Sebab saya dalam bidang pengajian. So saya mesti nak bekerja dalam bidang melibatkan video. Jadinya saya pun bincang dengan another boss untuk saya nak transfer masuk ke department video Oh Bulan. And then alhamdulillah berjaya dan saya kerja kat situ lebih kurang 3-4 tahun sebagai video producer dekat Oh Bulan. Kat situ jugalah terlahirnya show dalam bilik yang korang tengok kat YouTube Oh Bulan. That's my idea, my concept. Saya nak interview artis, saya nak buat entertainment, saya nak buat red carpet, saya nak buat macam-macam lah yang berkaitan dengan hiburan ketika itu, nak jadi host. Lepas tu saya ada buat juga Oh Bulan versus Seismic. That's my idea, my initiative untuk nak present, nak buat deck dan segala bagai. Dan alhamdulillah show dalam bilik Oh Bulan versus Seismic pun dah masuk kat TV, TV9, TV3. Satu rezeki masuk radio. Lepas tu 2025 awal baru saya nak buat benda yang berkaitan dengan foodie. Dan kebetulan waktu tu Seismic Makan ada kosong. So saya pun apply dan Helmi terima saya untuk masuk ke team English Network Seismic Makan. Dan terlahirlah saya dekat Seismic Makan. Selama 1 tahun sahaja saya punya hayat dekat Seismic Makan. Bak kata my boss macam producer yang paling singkat sekali. Tapi setahun tu sangatlah enjoy. Saya enjoy, bermakna, saya happy bekerja mereka. So habislah riwayat saya dekat Seri Pentas. No, bukan Seri Pentas, Media Prima. Tengok korang, hari terakhir pun saya berniaga juga laksa dengan colik buah. Ya Allah, memang duitan, mata duitan ni budak. Saya nak cerita macam mana saya boleh masuk ke sambung lagu itu, Seismic TV. Pada awalnya, yes, waktu tu saya menjadi content writer yang saya ceritakan kat korang tu 2018. Lepas tu saya memang nak ke depan. Saya memang nak ke depan, nak glamour. Waktu tu memang nak jadi artis waktu tu. Lepas tu saya beritahu Zaidi nak masuk sambung lagu itu apa semua kan. Laila, I have something for you. Colik buah. Ya, later I put on your table, okay? Ya, itu bos saya sekarang. Okay, lepas tu saya bagi tahu Zaidi lah, saya nak masuk sambung lagu itu apa semua, nak masuk Seismic. Tapi ketika itu saya adalah budak Oh Bulan. Alamak, ada syuting pula. Tu, inilah office saya. Ada syuting. Ini wanita hari ni. Okay, nanti kita sambung cerita. Sedih Ahmad. Ini tu. Ini hasil peninggalan Ahmad Lasik kepada saya sepada hari terakhir dia. Ahmad, all the best. Awak memang nombor 1. Awak artis terunggul. Oh iyalah, kita nak pergi. Nanti kita nak pergi Kedah, pasal kita pergi Siam. Okay, kita tak bincang dalam ni. Okay, kita tak bincang. Tapi Ahmad, thank you so much for everything. Daripada show dalam bilik, keluar, kita pergi keluar cari artis, kita pergi explore semua artis sampai artis kenal you. Ahmad Lasik. Betul. Angguk, kamera kena angguk. Sedihnya.
Sedihnya semua dah tak ada. Fuck. Sedih sebab korang tengah kat I. Jahat tu korang ni. You bencong. Sud. Jom kita bercerita macam mana saya boleh masuk Sesame Archive. Kita sama boleh cerita tadi Wah, hari ni a long day. Saya fokus buat content short video. So, korang boleh tengok dekat social media saya yang short video tu. Untuk long video ni, kita cerita macam mana saya boleh join Sesame dalam sambung lagu, dalam content di Sesame TV dan sebagainya. First of all, macam kita pula, sama cerita tadi balik, kita pula nak famous. Lepas tu waktu tu Sesame dia under SIS. Waktu tu Sesame konten-konten sambung lagu tu dia under SIS. Dia bukan under Sesame TV lagi waktu tu. Lepas tu Zaidi yang jadi producer untuk konten-konten macam sambung lagu, apa lagi belajar bahasa dan sebagainya, millennial cuba dan sebagainya. So kat situ lah macam saya boleh jadi akrab dengan Zaidi dan juga kawan-kawan Sesame. Nak masuk Sesame tu, punyalah nak masuk Sesame tu kan. Buatkan breakfast kat Zaidi, baca kopi kat Zaidi, urut bahu, urut kepala kat dia, urut kaki kat dia waktu tu. Nak masuk. Lalas berjaya masuk juga. First content saya masuk adalah belajar bahasa Thailand. Waktu tu ada Weshan, Farouk dengan Brenda. Kita orang pergi shoot kat Vichuda. Macam saya ajar bahasa Thailand, macam mana how to order makanan dalam bahasa Thai. Lepas tu pergi kedai Thailand, buat order, buat task untuk diorang. Itu adalah first video seingat saya lah. Sambung lagi itu first video saya edisi Raya ke apa waktu tu saya pair dengan Farouk ke Ras. Saya rasa Farouk dulu kot, Farouk. Sebab Zaidi kata saya pair dengan Farouk. Lepas tu baru saya pair dengan Ras. Dengan Ras tu kat situlah baru nampak chemistry, duk bergaduh, baru nampak ada tense dalam chemistry saya dengan Razali Zain ketika itu. Banyak saya digandingkan dengan Razali Zain. Kat situlah orang nampak kita boleh ada chemistry, boleh masuk dengan Ras dan sebagainya. So for me, Zaidi adalah orang yang berjaya untuk mencongkir karakter masing-masing di depan skrin. Walaupun orang tu pemalu ke senyap ke, bila dia direct, talent tersebut tu secara automatiknya dapat mengeluarkan dia punya karakter dia orang sendiri. Lepas tu kita bukan saja berhabis dekat content shoot dekat Sesame punya YouTube saja tau. Kita pergi trip, kita join event macam Jom Heboh, semuanya benda yang sama-sama. Lepas tu ada juga kerjasama yang kita buat join sekali antara Obulan. Dan waktu tu saya bukan Sesame lagi, saya Obulan. Antara Obulan dan juga Sesame ni kita ada buat macam kerjasama. Contohnya antara idea saya yang sekarang ni masih diguna pakai sampai ke TV adalah Obulan versus Sesame. That's my idea. The nama title tu pun antara perbincangan saya dengan Zaidi. Tapi inisiatif untuk idea tu, kerjasama itu adalah saya. Dan saya cakap ke Zaidi, why not kita collaborate? Sebab saya nak Obulan ni bersama-sama naik. Dan ketika itu fun fact dia adalah Sesame memang subscriber memang naik laju gila. So kita tengah fikir macam mana strategi untuk nak together naik. So Obulan vs Sesame adalah one of the content yang saya curahkan idea konsep game show. Sebab waktu tu saya minat lama dah Running Man punya game show. So saya guna pakai. Dan akhirnya Obulan Sesame masih diguna pakai sampai ke masuk TV, TV3. Last year pun masuk sampai sampai masuk TV. Antara effort saya, idea saya yang masih diguna pakai adalah satu lagi adalah show dalam bilik. That's my orang kata apa, primadonna. Show dalam bilik is my identity, my primadonna. Yang saya rasa saya curahkan segalanya dalam konten tersebut, show dalam bilik. Kalau korang tengok dekat YouTube Obulan, saya memang nak interview artis. Saya memang nak jadi host yang interview artis, yang menyelami kisah artis, kehidupan mereka. Sebab jiwa saya into entertainment. So itu adalah jiwa saya. Daripada situlah saya macam keluarkan idea, keluarkan konsep, present, the logo, the jingle record. Jingle pun orang lain tak ada jingle, aku yang pergi buat jingle, suara aku sendiri. Ada lagu, invite artis dan sebagainya. Semua tu adalah proses pengalaman saya sebagai seorang producer yang ada idea identiti sendiri. Saya rasa itu antara dua idea yang saya rasa macam masih diguna pakai, dan saya rasa macam idea itu strong.
berbanding konten yang lain, ada juga kita buat game show yang lain macam Kantoi ada juga buat game show tapi tak bertahan lama. Lepas tu apa, a few lagi, ada lagi apa cerita dulu ada klien, itu adalah konsep travelog, makan-makan dan sebagainya. Tapi sekarang saya rasa tak tahu apa jadi sebab saya dah tak ada di Obulan. Saya masuk Sesi Makan pada Februari tahun lepas, 2025, dan saya bertahan kat sini sampai 1 tahun saja. Januari 2026 saya dah caw. So basically genap 1 tahun lah saya bersama dengan Sesi Makan. Sesi Makan saya have fun dekat Sesi Makan. Bos Helmi, Laila pun macam memberi kebebasan nak buat apa semua tu, SOS tak melanggar orang apa klien dan sebagainya. Dia adalah sensitivity berkaitan dengan klien apa semualah. So saya belajar untuk buat posting kat Canva, saya belajar untuk edit video juga, short video, nak cepat, nak approach peniaga-peniaga, nak buat hosting depan orang yang kita tak kenal, nak makan, nak bagi reaction sedap ke macam mana kan, nak bagi komen tentang makanan. Semuanya saya belajar dekat Sesi Makan, dan saya sebenarnya saya proud untuk diri saya sebab saya boleh belajar untuk menulis dekat Ref Media Group ni selama 8 tahun, menulis, content writer. Saya belajar untuk produce video yang panjang, interview artis, buat hosting. Kat situlah mencongkir minat, keberanian saya untuk bercakap, communication skill yang orang selama ni mungkin tak nampak saya. Saya macam underdog lah. So padahal saya memang nak buat hosting. That's my dream. Tapi dream tu dah ditikkan dah. So alhamdulillah. Lepas tu dekat referee juga saya belajar untuk buat handle social media, buat food review, pergi event, approach orang sana sini. Best. So itulah cerita saya genap 8 tahun bersama dengan Ref Media Group, bersama Obulan, Sesi Makan. Terima kasih sangat-sangat korang yang pernah hadir di hidup saya. Kenapa saya keluar daripada company? Because of, jangan lupa untuk tekan subscribe. All the best for your future. Baju jaya. Nama lawan sedap jadi kawan nak makan. Next time kita order. Nanti boleh order lagi Boleh order, open order betul. Okay, cantik. Thank you. Nanti saya beritahu. Okay, thank you. Bye. Selamat maju jaya. Tahniah semua. Untuk saya, nyanyi untuk saya. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal. Bye bye. See you. Bye. Nak balik dah. Bye. Bye semua. Cari lilin pada diri. Bye. Thank you. Bye. Merasa naik kereta baru. Terima kasih Afiq bawa naik Myvi. Sama-sama. Kenangan tak akhir lah ni. Jangan. Tak dapat naik lagi lah lepas ni. Kan nanti pergi rumah Zaidi 40 km sejam. Betul lah. 20-40 km sejam.